Korang tengok ni yang ini yang sebelum dan yang ini pula yang selepas. Wish, cantik kan? By the way, hari ni kita orang ada dekat Green Hill Residence. Alah, dekat je dengan Puncak Alam. Rumah ni rumah semi-D tau. So ada area tepi dengan area belakang yang kita orang buat. First step macam biasalah, kita orang buang semua rumput-rumput yang ada dulu. Buang rumput ni kan pakai cangkul, so adalah tercangkul cacing-cacing yang ada dekat tanah tu. Ulat ni sekali ada. Bukan tu yang aku nak tunjuk sebenarnya, tapi aku nak tunjuk ni. Masa kita orang tengah mencangkul, adalah seekor burung ni. Dia kutip cacing-cacing yang ada kat atas tanah. Tapi aku ingat dia terus makan tau. Tapi dia tak makan terus. Tengok dia macam simpan dekat dia punya paruh tu. Aku rasa mesti dia ada anak ni. Sebab cacing-cacing tu dia tak makan terus. Dia macam dia kemam dekat dia punya paruh tu. Lepas tu aku rasa mesti dia akan bagi makan anak dia. Tengok pengumuman ibu burung ni macam mana. Ini anaknya dah besar ni, tak bersyukur ke aku tak tahulah. Okay, untuk yang belah belakang ni, tuan rumah request untuk letak concrete slab diamond. So concrete slab dengan artificial grass ni sama je konsep dia. Letak pasir, compact and then susun lah concrete slab tu. Ni cara yang kita orang buat lah. Tapi lain orang kadang-kadang lain dia punya cara. Macam cara aku ni macam ni lah. Lepas tu kita orang ada juga buat kerja-kerja membersihkan batu dinding ni. Yang ni aku suka sebab pakai air. So ini step untuk kita orang pasang artificial grass pula. By the way, dekat setiap petak tu kita orang letak big mat supaya rumput tu tak naik. Lepas tu pasang lah artificial grass. Semua area yang tak ada concrete slab tu kita orang letak. So kita orang potong satu-satu sampailah jadi macam ni. Tapi yang ni belum siap habis lah. Banyak lagi tu yang belum siap tu. Kerja ni je leceh sikit, tapi berbaloi lah dengan dia punya resort dia tu sebab cantik. Aku rasa cantik. Pada siap rumput tu kita orang tanam pokok. Yang pokok kita orang tanam ni pokok heliconia. Aku letak dekat area semua tiang yang ada. So lepas siap, ini result dia. Macam mana? Cantik tak? Kalau cantik, cuba komen sikit. Terima kasih.